Tapi On Jaafar ada sesuatu yang jarang dalam politik Malaya 1940-an. Visi kebangsaan bukan perkauman. Dia percaya jika kewarganegaraan tidak diberi secara sembarangan, semua rakyat Malaya, tak kira bangsa, patut berada di bawah parti yang sama. 1951, On, yang ketika itu Presiden UMNO dan tokoh politik Melayu paling berpengaruh, bawa cadangan radikal ke mesyuarat jawatan kuasa. Buka keahlian UMNO kepada semua kaum. United Malayan National Organisation, bukan sekadar Melayu. Kepimpinan UMNO tolak cadangan itu. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Xenofobia, prejudis terhadap kaum lain, atau ketakutan strategik. Jika pintu dibuka, adakah orang Melayu akan overwhelmed dalam parti mereka sendiri? Mungkin kedua-duanya. On yakin cadangannya akan diterima. Kenapa? Kerana dia begitu besar dalam parti. Pengasas, presiden, tokoh paling berpengaruh. Dia rasa ada modal politik untuk push reformasi ini. Dia salah. Mei 1951, On Jaafar letak jawatan sebagai Presiden UMNO. Pengasas parti meninggalkan parti yang dia sendiri bina. Dia akan tubuhkan parti baru, Independence of Malaya Party, IMP, parti berbilang kaum untuk semua rakyat Malaya.